Sebelum daripada nak semaya ada cara hal suci weh. Suci ni ada 4. Cemah tak boleh. Mana bersuci? Satu, mandi wajib. Tu dalam fiqh kita, mandi wajib. Yang kedua, mai semaya. Yang ketiga, basuh najis. Kain cemah wajib cemah basuh kena basuh tu. Yang keempat, tayamum. Tayamum. Tu di antaranya. Ni 4 perkara cuci. Mandi wajib, mai semaya, wuduk. Yang tiga basuh najis, yang keempat tayamum. Tayamum ganti pada 3 ni kerana ia kena pakai debu sebab nak pakai air tak boleh. Allah kita nak buat suci ni 4. Dia panggil wasilatut taharah. Allah kita nak bersuci ada 4. Mandi junub dengan apa? Dengan air. Mai semaya dengan apa? Dengan air. Basuh najis dengan apa? Dengan air. Satu air. Air untuk 3. Mana? Mandi junub, air semaya, basuh najis. Air. Allah kita nak suci. Yang kedua, debu. Debu nak apa? Nak tayamum ganti pada air. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Di dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ni tayamum mesti sa'idan, debu tanah. Tayyiba yang bersih. Miklah tanah ni mau tak apa tapi kena minta. Ni. Tanah debu awak mau haya dak berak tak leh, haya dak ngumpul debu molek tak leh. Tu. Debu tanah. Debu lain pada tanah tak leh. Misal dia alai kitab fiqh ya tu, lain pada debu tanah kadaki king seperti debu gandum. Tak leh. Kitab fiqh ayatnya tu. Hak lain kita tak ayat. Mari berlaku tempat kita. Masalah saya berlaku tempat saya. Saya kita tengok orang balik tu. Saya debu nak buat apa tu? Debu tayamum. Debu gandum. Tayamum. Kata tak leh tayamum dengan gotu lah. Yang dengan debu tanah. Bukan gandum ya debu jemuh. Ni jadi masalah ni. Karena lagi tak yang misal kata hak tak leh dengan kena debu tanah, hak tak leh pada debu tanah tak leh mana kadaki king seperti debu gandum. Ya tadi bukan gandum, jemuh. Boleh. Ni masalah ni. Saya kata tak leh. Saya dapat katung sagak ni kata. Saya ya. Dak dia dalam mazhab Syafi'i tak leh. Hak tiap misal kata kadaki king seperti debu gandum, jemuh, puluk tak leh, bedak pun tak leh nak. Sa'idan debu tanah tayyibah bersih. Saya dapat kata royak gini. Lagi tak royak nyata hak ni kata. Tak agak saya kitab saya tak ada dalam pangkat suruh turut saya, tapi lagi tak ada debu jemuh tak leh. Sebab atas debu tu tak leh belaka lain pada tanah. Pasir debu tak leh, debu laik tu tak leh. Kita tumbuk batu tu tak leh. Tu dia alam mazhab kita Syafi'i. Dak ya tak iya pala aku ni tempat katung besar juga aku tanya orang sedak juga tak tahu tu. Tapi lagi tak ekah kita Syafi'i tak leh. Ni yang berlaku. Wallah alam tak leh. Debu. Ni alat suci satu air, yang kedua debu, yang tiga dabir. Bahasa Arabnya dabir alat penyamuk. Bewak apa? Kita nak ambil kulit samuk. Lapah kulit bewak kita samuk. Syaratnya 3. Satunya kita lapah kulit. Nak ambil kulit lembu boleh, ada apa? Nak buat baju kulit boleh, kulit lembu. Nak buat baju boleh, nak buat tidur pun boleh, nak buat lapis semaya boleh. Syarat 3. Satunya kena buat daging. Yang kedua darah. Yang ketiga lemak. Kena buat lemak lendir tu kena buat habis. Tak ada 3 tu lah apa? Tak ada 3 tu. Lepas tu cara nak buat lagu nak tak ada 3 tu. Kita panggil dabik. Kita lapah kulit bewak mari saat ni tu. Kulit ular ke kulit lembu. Lapah. Hak sembelih tak apalah. Hak tak melih tu. Nak buat kena ambil alat penyamuk. Kalau dalam kitab fiqh apa tu. Nak hirif. Hirif ni menah tajam. Bukan tajam pun bisa. Mana buah pak dia ni mati kelendek. Mana jamai dulu ke tarik burung pati apa gitu gini. Ada go ni kalau kita sini buh pang samuk kelak tu. Habis terpanggil samuk tu.
Buat pahang samok kulit samok. Lah ni ada ayah kita buat saya kelugo Cukup boleh. Cuba kita dok sia ikan keli sia beluk hak belanda je mek saya kelugo boh perlu. Mapoh beh. Beku toko beh. Ha kita boh saya kelugo. Atau cukup seperlu. Ya mati belanda. Ini mah ada main beluk. Ya bah ikan keli hak belanda perlu tali. Atau herif dah tajam saya kelugo pak asal mati belanda. Apa tak sewi syarat 3 ni tak boleh ada lemak, tak boleh ada darah, tak boleh ada daging dan lendel sebab takut busuk biar kena air. Lepas tu kalau ada daging apa ni lemak tulis apa ni lendel ni tak sah kita samuk. Sebab apa najis. Karena biar basah dia busuk kulit semula. Kalau tak ada benda tu kita tengok lembu apa. Duduk dalam sungai habis dah kulit makan di ikan itu ini kulit saja. Tak ada kena sama apa. Baik bang nak jemur cuci. Tak ada apa dah. Tak ada kena sama apa sikit apa lah tu. Nak jemur cuci dah. Lendai pun tak ada makan di ikan habis dah. Oh tak apa kita tak ada buat apa. Tak ada kena buat apa je cuci dah. Kita temu ulas sawah ke bewok ke dalam sungai dah. Habis dah tinggal ada kulit saja. Tak ada apa ambil jemur. Tak ada kena niat apa hak tu. Tu dia antaranya. Dia tak ada payah tu. Lepas tu kulit sana ni boleh buat semaya, boleh baju, tak ada apa lapik semaya boleh. Buat makan nasi letah boleh dah boleh. Dia mau kata tak boleh. Tak apa hati tu duk tahu ke. Hukum boleh. Hanya makan tak boleh. Ni makan tak boleh. Kulit bangkai ni makan boleh tak boleh? Hak samuk. Boleh tak boleh? Mengikut mazhab Syafi'i, saya nak baca tadi. Nak ayat tu, penyamuk ni. Ini 3 penyamuk. Alat nak suci, air, tanah, alat penyamuk. Yang keempat, batu. Batu apa? Batu. Basuh berak dengan batu boleh. Dia barang pada makna batu. Apa batu ke, kayu ke, sabuk ke, kertas cikcu ke, boleh tu. Kita kecing tak saya basuh dengan air lak dengan cikcu. Tapi syarat jangan belomo banyak perlu. Ada hak senak perut tu tak boleh lah. Dia belomo ke habis tu. Tu. Lepas tu kita kecing curung le jambel lah ni. Kita tak saya basuh. Ada lak ni. Jaga molek kan, lak molek. Imek semaya boleh. Boleh tapi jangan tepuh taremo. Hidup bakon tadi mau batas semaya demo. Orang basuh berak dengan batu ni ya semaya sah tapi nak pakon tadi mau tak leh. Supaya beringat sikit nak pakon tadi. Bulan puasa kita tengok jadi labuk ke kita. Kena beringat bulan puasa. Bulan puasa ni tabiat ke kita bagi anak bagi cucu semaya dia sejak. Anak cucu bakal pempoh Allah. Tu tak ada apa kalau kecil nak pempoh kita petak tak belakang ke batal tu kita pakon tak belakang ke. Budak lah dak mayit lele. Dak petak taceh sebelah tak mek sebelah, dak petak dah demo. Batas mayat tu. Ya najis dak bawa najis. Payah bawa najis dak lah. Dia dak petak dah demo. Jaga molek tu. Banyak orang kita boleh puasa bagi anak cucu mayat tu sejak. Kalau tak sah bagi kita molek tabiat nak mengasuh. Orang kita tak tabiat. Kalau dia lain hatta anak pergi ngasuh pak tarika. Dia boleh puasa pergi ngasuh dia sejak. Bagi hak besar sikit tak apa. Tak ada lari. Kadang-kadang dia herat kan dia mau hak tu saya tak ada kata hudah lah. Nasihat sebenarnya tak salah tu. Ganggu dia mau lain. Tu dia antaranya. Pas orang kampung pun dia tahu dah tu tak ada apa. Dia tahu kok. Saya biasa kok ya. Saya tak leh tu. Dia kejut tak leh tak anak kecil penuh dalam bepoh tak dia. Kata anak demo tu. Duduk tak demo sat ni namanya mula tu kata. Apa anak kecil lepai poh penuh giduk tah ya maya. Dah maya saya ya kejut ya. Patut tak sebab pergi kalau sejak kita tak lah mau lain kita batas maya. Pas pada tu dia pun tak ada buat pergi. Dia ngasuh sejak semua. Dia mau dak buat bini dak buat nak tahu. Tahu ni saya tegah dia. Sok dia hamba Allah Taala. Dia pun dia tak tahu. Ni. Dia dak rasa molek cekak dah gak nak sejak dia dak ganggu dia mau lagi dak tak tu tak boleh. Jaga molek. Kita basuh berak dengan batu ni semaya sah. Tapi pergi pakon teremo tak boleh. Batas maya demo. Jaga molek. Dah. Begitu juga lagi tak pekoh ya cara tu. Cara mana?
Orang ni basuh berak dengan batu. Basuh dengan batu, dengan sapu. Dia pergi dalam sejak dia pergi ponang dia mau pegang orang hak semaya ni. Kita ni dia pergi pegang kita akik tak lain. Pegang kita ni mana kita duduk tah dia tu. Tak boleh. Dia tu nak panggil najis. Tak ada maaf untuk kita. Batal maya kita. Lagi tak ekor cara betul tu. Wallahu a'lam. Tepat karo alap suci. Bersuci ada pak. Mandi wajib. Ambil semaya. Basuh najis. Tayamum. Alap nam suci ada pak. Satu. Air. Tanah. Alap nyamuk. Batu. Basuh berak dengan batu. Bagi pada makna batu. Boleh. Kalau batu ni boleh 3 juring. Sapuh juring ni. Sapuh juring ni. Nak 3 toko batu weh. Kalau cekcu apa makna kita soyak jadi banyak keping sikit. Kalau sah sapu pengapap dia tak sah. Dia nak 3 kali sapu. Kalau batu stok besar 3 juring sapu lek ni, sapu lek ni, sapu lek ni. Batu ni boleh buat sapu kita tak boleh nak tahap. Batu duk tengah hujan lama duk tipu hujan, cuci pula kita mai sapu. Tak ada apa. Batu syarat pula batu ni cuci. Nak toseh pakai air boleh. Nak benda ni hak tangga air. Nih, ngapa plastik tak boleh sapu Batu, kayu, daun kayu, sabuk. Ikut secu ni mudah kali. Pasal benda lecing boleh tak? Plastik tak boleh. Ngajibur boleh tak? Ngak kaca tak boleh. Dia tak pergi air. Ngak daun keladi boleh tak? Tak boleh. Dia tak cuci air, dia tak isak air. Lepas tu ngak makan ni tak boleh. Nasi sejuk dengan roti. Molek dah kalau kita banyak senok dengan roti boleh cuci le rasa deh. Tak boleh. Makan ni tak boleh. Makan ni manusia tak boleh. Begitu juga makan ni jin. Tuleh. Tak boleh. Tak sah dengan tuleh. Serta haram. Nah, mereka hok bakar jadi hangit tak panggil makan ni dah. Nasi hangit tak panggil nasi dah. Tak boleh. Dan juga syaratnya benda ni cuci najis tak boleh. Tahi lembu kering kita kecing cerung tak ada apa ambil tahi lembu kering. Tak boleh kerana najis atau tahi kering. Tak boleh ataupun benda hak kena najis. Benda cemar. Kita sapu dengan kain cemar ke seperti tadi batu hak sapu dah tak boleh. Tu cara nak sapu. Syaratnya juga jangan berlongo. Lagi pula syaratnya jangan kering. Berak tak ada baru nak sapu lah ni tak boleh. Kering gitu dah. Tu. Kalau hak sah sapu tu boleh tak sah. Pada tak sah, dia nak mandi dia apa dia kena basuh semula lah. Ni nak ayat kata sapu ni kita tak saya basuh dengan air dah. Boleh semaya selalu. Tu cara sapu. Tu dia ada kitab bekah cara tu. Pas mana besok kita pergi motang, ustaz. Apa? Saya pergi motang. Pas motang kita cemar. Pas tak ada siapa kecing ni bagi bapa lah apa lah luar tu. Dosa tu cing tak basuh. Kita sapu tak ada dosa. Hukum kecing basuh. Pak kecing tak basuh tak boleh. Nabi besok satu tempat ke. Hemah tak segi. Nabi tanya, awak tahu tidak sebab apa hemah tak segi? Sahabat kata Allah dan Rasul tahu, saya tak tahu. Nabi kata hemah ni duk dengar suara ahli kubur ni. Duk jerit, duk kena seksa, duk so kubur ni kecing tak basuh. Nak seksa. So ni kubur so ni ialah kerana dia mupak banyak. Kata kok ke? Patut kecing tak basuh masuk dia ala kata kecing tak basuh kita orang tua ni. Mana kita kecing lepas tu baru kita basuh, bangun tu rasa tubik pula. Sampai tu kita jangan kadah bangun. Kita basuh terah bangun, bangun duk cuba jangan tekan lajak ni ya penuh enggak sara kecil. Tekan lek bawah ke terus naik tekan tengok. Dia tubik ada kita sapu pula. Hak ni duk kena kain ni. Kita basuh sudah kita berjalan dia tubik jerak kena kain. Kain tu tak sah mayat tu. Dah. Kalau semata-mata kita basuh sebab tu nampak kan kita kecil duk lepas tu kita bangun duk lebih 2-3 kali cuba tu tengok dia tu baik pula. Jakar kata sejak dah tak apa. Sabit tak kalau orang kecil jamai ceru kecil basuh tu baik. Banyak orang ni kalau maya kain tu lah tak sah. Sebab dia tu baik pula. Wis sejak dulu kita kecek mudah-mudah. Kalau berak dia lama gak kena wis kecil pun sepatu. Ibarat motor kita buka motor berkata air tu baik habis. Tu baik habis dia titik dia tak.
Hak kita sepatu motor kita ni. Kena beringat ni, ha ni. Apa? Besar ni. Noh, kena seksa kubur kecil tak basuh. Ataupun basuh dah tak sah. Pihak ni gaduh. Tak ada desuk molek pasal urun. Gi mayah-mayah. Bila-bila duk jalan jerat tu baik. Tu dia antara. Jaga molek. Benda lagu ni banyak orang tak tahu ni. Sebab kata kecil basuh belaka dah. Hak ni punah kita punah tu ana. Nak pergi dengar dia mengajar dah royak tu lah apa reti dah. Royak bak semaya, royak bak mek semaya, dia tak reti ti belaka dah. Ya, banyak reti dah, banyak orang pandai dah semaya, tapi banyak tak kena. Tak sikit juga tak kena. Buku hak leket-leket halus tu sini banyak orang tak tahu. Dalih apa ni masuk jamai kecil rumah masuk kena itu bangat ni. Kita kalau orang kalau orang masuk jamai banget saya tak teruk jadi mai. Buku sat ni dia tak baik-baik. Pasti dia duk berjalan mari dia tubik pula. Jaga molek kita. Hak tua-tua ni lama kita duk bahasa ibadat kita sepenuh dah molek dah. Cek di akhirat banyak tak kena weh. Banyak tak kena. Duk berasa banyak dah. Kita orang tua ni rajin ibadat ni. Dia kerana kita ingat nak mati dah sana kita nak pergi tempat je. Tapi saya tak kena cara ni tak boleh.